Boleh mute lagu kan. Tak melepasi lagi apa yang saya inginkan. Orang-orang kita akan teruskan jalan kami ke yang seterusnya. Okey, langsung saja kita mempersilakan Wawa Roslan dengan lagu yang akan dibawakan. Yang diperbolehkan oleh arwah Siti Sarah. Yang diperbolehkan oleh arwah Siti Sarah dengan lagu yang bertajuk Kesetiaan. Jangan start enjin lah. Go. Dia buat ramai ni. Tengok lah.
Boleh jalan naik bot ni. Tak dapat naik bot laut luas hari tu, naik sungai pun okey lah kan. Ramai beratur lah. Bot kecil tak dapat naik laut, naik sungai je. Tak, dia orang ni. Ini nak masuk memang tak boleh lah. Ramai lah sampai belakang lah. Hari nak hujan lah. Tadi helikopter tu terbang rendah dekat depan stage. Dah. Dia daripada mana ke mana ni? Dari sini keluar sana. Ke laut ni? Sebab air biru ni. Air laut. Nampak kat kereta. Tu dia dah lalu. Ada lalu tak? Pascal. Bising tu 300. Budak askar. Tangan kata-kata tu. Boleh ke? Abang, budak gatal ni.
Bedak gatal ni berapa satu? Bedak. Bedak kapten berapa? Enggak. Bedak. Ni bedak ni. Ni RM10 ya. RM10. Ha, ambil satu. Ya, okey, jom kita berhibur dengan kita penghujung seterusnya bagi sesi karaoke. Cik Zaidi, Rosli. Cik Rosli dengan lagunya. Ya. Yang nak tembak siapa ni? Abang Askar cimat ni. Cimat lagi ke pun boleh cimat. Tak jatuh ke? Okey, tak nampak awak ni. Apa ambil kan? Tak nampak dia tutup. Sama je tidaknya. Oh, ini anak nombor 2 je. Kepada orang yang berbandai ini, akan Ramai. Tak danda nak naik. Dia singkatkan masa. $300. Tanpa melengahkan masa lagi, acara diteruskan dengan persembahan demonstrasi cawangan Serigala Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Saya serahkan kepada juru acara Anjing Perang. Dipersilakan. Okey, terima kasih kalau Casey. Okey, untuk ni pengumuman yang sebelah sini boleh duduk, dan sebelah yang belakang ni tak nampak. Boleh Boleh kaki sama je, Dek. Okey, kita start. Salam sejahtera dan selamat petang
tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan akan dipertontonkan dengan pertunjukan daripada Cawangan Serigala Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada. Untuk maklumat para hadirin sekalian, Cawangan Serigala telah ditubuhkan pada 5 November 1971 di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada. Cawangan ini berkekuatan 4 kali pegawai, 109 LLP dan 58 ekor anjing perang. Anggota Cawangan Serigala telah terlibat dalam pelbagai operasi dan latihan di dalam dan di luar negara, di antaranya Opor Pati di Johor, Opagar Pembekalan di Kedah, serta operasi dan penyelamat SAR di Batang Kali Selangor. Hadirin yang dihormati sekalian, pertunjukan pada petang ini akan dimulakan dengan serangan anjing pengawal sleep attack. Dalam senario ini, pengendali dan anjing pengawal telah ditugaskan untuk meronda di kawasan tanggungjawab yang disyaki berlakunya pencerobohan. Semasa rondaan sedang dijalankan, didapati seorang awal yang mencurigakan disyaki menceroboh telah melarikan diri daripada pemeriksaan keselamatan. Pengendali anjing pengawal telah memberi amaran awal pada penceroboh sekiranya cuba melarikan diri, pengendali akan melepaskan anjing dan memberikan umpan ejek untuk menyerang. Kita saksikan tuan-tuan dan puan-puan semua, K9 kita tak nak lepas. Hanya handler dia saja yang boleh lepaskan benda ni. Bagi tepukan semua sekali. Setelah penceroboh dapat ditangkap, pengendali dan anjing yang akan mengirim penceroboh untuk diserahkan pada